Selamat sejahtera. Salam Watan Guru Kreatif. Kami dari kumpulan 3 bagi kod khusus KPS 3023 Sosiologi Pendidikan di bawah bimbingan Yang Berbahagia Dr. Nik Muhammad Hanis bin Nik Rakami. Sebelum bermula, izinkan saya memperkenalkan barisan pembentang pada hari ini. Saya, Nurul Iwani binti Abdul Hamid bersama rakan-rakan pembentang saya yang lain iaitu Nur Farah Batrisha, Siti Nur Syazwani Syafiqah dan Aisyah. Pada hari ini, kami ingin membawakan satu kupasan lelaki yang amat penting dalam dunia pendidikan kita, iaitu persepsi guru tentang ketidaksamaan kemudahan pembelajaran sama ada di sekolah bandar dan luar bandar. Tanpa membuang masa, mari kita lihat adakah jurang fasiliti ini memberi benar-benar kesan kepada kualiti pengajaran atau berkesan kepada sisi yang lain yang perlu kita fahami. Kajian ini memberikan fokus kepada ekuiti pendidikan di mana realitinya masih wujud jurang digital dan kemudahan fizikal antara sekolah bandar dan luar bandar. Kekurangan kemudahan di sekolah luar bandar mampu mempengaruhi proses pembelajaran dan pengajaran. Oleh itu, kajian ini menilai sejauh mana sekolah bertindak sebagai ejen mobiliti sosial kepada pelajar. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti persepsi guru terhadap ketersediaan kemudahan pembelajaran di sekolah bandar dan luar bandar, memahami impak perbezaan fasiliti terhadap motivasi, kreativiti dan kecekapan guru dalam pendidik, mengenal pasti halangan fizikal dan teknikal yang membatasi keberkesanan pendidikan di kawasan pedalaman, menganalisis implikasi jurang kemudahan terhadap prestasi akademik dan peluang mobiliti sosial murid. Bagi mendapatkan data yang sahih, kami menemukan Cikgu Normanzia binti Matisa, seorang guru yang berpengalaman selama 23 tahun. Beliau telah menambahkan di pedalaman Sabah selama 7 tahun dan kini beriman di SMK Kampung FRIM. Temubual ini dijalankan secara terstruktur melalui program ini. Okey, pada pendapat cikgu, sekolah luar bandar dengan bandar, jurang perbezaannya masih ada sampai sekarang. Jurang yang pertama, dari segi kemudahan teknologi. Teknologi di bandar memudahkan murid untuk mengakses maklumat dengan cepat dan pantas tanpa gangguan. Di bandar, kita mudah mencari maklumat dan kebanyakan PDPC kalau di bandar, dia lebih berpusatkan kepada murid dan memudahkan urusan guru. Daripada kajian yang dijalankan, terdapat 5 dapatan utama iaitu kemudahan fizikal sekolah, isu jurang digital, strategi pengajaran guru, sokongan pembelajaran dan motivasi murid. Semua faktor ini memberi kesan terhadap peluang pendidikan murid bandar dan luar bandar. Sekolah di bandar mempunyai kemudahan yang lebih lengkap dan moden, manakala sekolah luar bandar masih kekurangan infrastruktur dan teknologi. Perbezaan ini menyebabkan peluang pembelajaran murid tidak sama rata. Capaian internet dan penggunaan teknologi menjadi cabaran utama di luar bandar. Murid bandar lebih mudah mengakses maklumat digital, manakala murid luar bandar masih bergantung kepada kaedah tradisional. Bagi pengajaran dan cabaran guru, terdapat perbezaan akses bagi sumber ilmu di luar sekolah antara bandar dan luar bandar. Sekolah bandar banyak menggunakan komputer riba dan projektor semasa sesi pembelajaran untuk membuatkan pengajaran lebih menarik dan interaktif. Manakala bagi sekolah luar bandar, guru lebih banyak menggunakan papan tulis dan juga buku teks kerana kekurangan kemudahan teknologi. Oleh itu, pengurusan pembelajaran di luar bandar lebih bersifat reaktif, manakala pengurusan pembelajaran bandar lebih bersifat proaktif. Dari segi sokongan pembelajaran dan sumber pendidikan, pelajar di sekolah bandar mampu untuk menyertai kelas tambahan berbayar kerana mereka mempunyai sokongan kewangan yang kukuh daripada pihak keluarga. Sebaliknya, pelajar di sekolah luar bandar mereka hanya bergantung kepada kelas tambahan yang dianjurkan oleh guru sekolah. Keadaan ini menyebabkan ketidaksamaan akses pendidikan yang membawa kepada reproduksi kelas sosial, di mana kejayaan hanya memihak kepada individu yang mempunyai ekonomi yang kukuh. Seterusnya, kita lihat bagaimana ketidaksamaan kemudahan ini menjejaskan motivasi murid dan peluang mobiliti sosial. Walaupun pendidikan adalah talian hayat untuk keluar dari kemiskinan, jurang kemudahan fizikal juga antara bandar dan luar bandar dikesan menjadi halangan yang sangat besar untuk murid luar bandar bersaing secara setara. Berdasarkan teori konflik dan stratifikasi sosial, sekolah bandar mempunyai akses kepada infrastruktur dengan lebih baik seperti makmal STEM, smart TV, mempunyai internet yang baik dan mempunyai makmal komputer yang khusus. Sebaliknya, sekolah luar bandar sering mengalami bangunan yang uzur, peralatan makmal yang terhad dan juga capaian internet yang lemah. Keadaan ini menunjukkan berlakunya marginalisasi sumber antara kedua-dua kawasan. Selain itu, wujud ketidakseimbangan kuasa dalam sistem pendidikan iaitu sumber lebih tertumpu kepada kelompok dominan iaitu kelompok sekolah bandar. Dalam konteks stratifikasi sosial pula, lokasi geografi seperti bandar dan luar bandar boleh mempengaruhi peluang pendidikan dan juga kedudukan murid dalam lapisan sosial. Meninjau dari sudut teori model budaya Herbodio, murid berstatus tinggi menerima kelebihan automatik seperti gadget, internet stabil dan sokongan akademik yang melonjakkan prestasi mereka. Sebaliknya, murid yang berada di pedalaman dan B40 terus tercicir akibat kekangan terhenti serta internet yang sangat lemah serta sokongan belajar yang sangat terhad. Implikasi sistem pendidikan. KPM perlu memberi fokus kepada ekuiti pendidikan bukan sekadar kesamarataan. Agihan dana perlu berdasarkan keperluan sebenar sekolah, lokasi pedalaman, tahap kemiskinan murid, kemudahan digital sedia ada. Cadangan untuk penambahbaikan adalah penambahan infrastruktur internet di luar bandar, bantuan peranti digital kepada murid B40, latihan teknologi kepada guru dan pelajar, pemantauan jurang digital secara berkala. Refleksi bakal guru opsi. Sebagai bakal guru opsi, kesedaran sosiologi membantu guru memahami latar belakang murid, lebih empati terhadap cabaran pelajar, peka terhadap jurang sosial di sekolah, kreatif dalam kaedah PDP. Guru perlu menjadi ejen perubahan sosial terutama di sekolah pedalaman.
cadangan inovatif, program mentor-menti digital. Pelajar bandar membantu pelajar pedalaman secara dalam talian, perkongsian nota, kelas tambahan dan kemahiran ICT, menggalakkan kolaborasi dan semangat kesaksamaan pendidikan. Kesimpulannya, pendidikan dan berkualiti merupakan hak semua pelajar tanpa mengira lokasi maupun status akademik. Jurang pendidikan tidak dapat diatasi melalui sebelah pihak sahaja. Ia memerlukan usaha bersama dan sinergi padu daripada pihak kerajaan, sekolah, masyarakat, guru serta ibu bapa. Jadi itu sahaja daripada kami, kumpulan 3. Sekian, terima kasih.